Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam sembang ilmiah umrah yang membicarakan terus tata cara mengerjakan umrah. Ini merupakan episod terakhir kita. Dalam siri yang lepas kita telah membicarakan tentang tahallul. Dan selepas itu, tamatlah kerja umrah kita. Apakah kerja umrah kita seterusnya? Ya, pada minggu ini kita akan fokuskan sedikit tata cara tentang mengerjakan umrah sunat dan umrah badan. Ya, jadi kesempatan kita berada di tanah suci, mengerjakan umrah. Di samping kita mengerjakan umrah yang wajib, kita kerjakan juga umrah sunat dan juga kita badalkan umrah sunat kita itu. Badal maknanya hadiah. Kita hadiahkan kepada siapa? Kepada saudara mara, kaum kerabat kita yang telah kembali ke rahmatullah, yang sepanjang hayat mereka tidak berkesempatan untuk menjejakkan kaki di tanah suci. Ya. Jadi kita minta kerjasama Puan Hajah Marziah untuk kita terangkan beberapa tips pelaksanaan umrah sunat atau umrah badal itu. Ya. Silakan Puan Hajah Marziah. Pertama, ulang semula tata cara pelaksanaan umrah dari awal hingga akhir. Ya, kaedah pertamanya ulang semula dari awal hingga akhir dengan tidak meninggalkan satu pun. Bermula dengan pakai ihram, berniat umrah di miqat, kemudian bertalbiyah dan seterusnya dari awal hingga akhir. Ya, baik. Seterusnya. Kedua, pergi ke miqat terdekat iaitu Tanaim dengan biaya sendiri. Oleh kerana kita telah berada di Mekah, jadi kita bermiqat di miqat yang berhampiran dengan kota suci Mekah. Ya, iaitu yang pertama di Tanaim, yang kedua di Ji'ranah, yang ketiga di Hudaibiyah, di mana kita akan dibawa melawat tempat itu. Pada masa yang sama kita boleh berniat ihram dari miqat itu. Ya. Okey. Seterusnya. Ketiga, boleh juga pergi semula bermiqat di Ji'ranah atau Hudaibiyah dengan biaya sendiri. Dengan biaya sendiri. Ini penting. Ya. Sebab package lazimnya hanya membiayai umrah wajib saja. Yang sunat dan badal kenalah biaya sendiri, pergi sendiri tanpa bimbingan mutawif. Itu maknanya kita kena ada ilmu. Dan jangan pula bergaduh bila package agensi tidak membawa kita melakukan umrah sunat. Ya. Okey. Seterusnya apa Muhammad? Keempat, utamakan kualiti bukan kuantiti. Ya, utamakan kualiti bukan kuantiti. Ada jemaah yang gairah, excited sangat. Dia set dalam kepala nak buat 10 kali umrah. Jadi umrah yang terlalu banyak itu tidak ada kualiti. Ya. Jadi kita utamakan kualiti bukan kuantiti. Tambah pula kita ini sebagai badal umrah yang dihadiahkan. Kenalah kita hadiahkan dengan yang terbaik. Ya. Bukannya yang dibuat secara sembrono, tergesa-gesa, kelam kabut nak mengejarkan bilangan umrah mengikut runtunan hawa nafsu kita. Okey ya? Itu dia tata cara, tips macam mana kita nak mengerjakan umrah sunat kita dan juga umrah badan. Okey? Baik. Seterusnya, apa Puan Marziah? Lain-lain pengisian dalam ibadah umrah. Ya, apa lain-lain pengisian? Kita akan berada di Mekah biasanya 5 hari. Dan di Madinah biasanya 4 hari. Jadi kita buat yang wajib tu hari yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat tu apa kita nak buat?
Okey, adakah kita akan bersenang-senang, bersantai-santai, bershopping-shopping? Apa dia? Okey, Puan Majah. Pertama, tawaf sunat seberapa banyak yang termampu. Ya, tawaf sunat seberapa banyak yang termampu. Tak mampu buat umrah sunat, umrah badal disebabkan oleh usia ya, dan tenaga yang mengekang, tawaf sunat. Kita dah belajar dalam siri yang lepas. Tempat yang lubuk pahala ialah tawaf sunat. Di mana setiap langkah tawaf sunat itu, Allah ganjari 500 kebaikan berupa pahala. Allah hapuskan 500 kejahatan berupa dosa. Dan Allah angkat 500 darjat. Ya, jadi gunakan. Umrah sunat ni boleh dilakukan bila-bila masa. Ikut kemampuan kita, ya. Ambil kesempatan itu. Okey, khususnya Puan Mazia. Kedua, mendirikan qiyamul lail, Ya. solat sunat tasbih, taubat, hajat dan witir. Ya Allah. Siapa yang mampu melakukan yang ini, perlu diingat apa saja aktiviti ibadah yang terlakukan di Tanah Suci Mekah, ganjarannya 100,000. Berqiyamulai, seolah-olah kita berqiyamulai 100,000 malam. Gitulah seterusnya. Ambil kesempatan. Isi masa-masa itu dengan yang mendatangkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Okey, seterusnya Puan Mazia. Ketiga, mencium Hajarul Aswad. Ya, cuba sedaya upaya cium Hajarul Aswad. Memang kerjanya sangat-sangat sukar. Terutama bagi warga emas yang kurang upaya. Tapi dengan doa, dengan solat hajat, dengan iltizam dan keyakinan yang tinggi, kadang Allah lorongkan kita semudah-mudahnya untuk mencium Hajar Aswad. Contohnya, ya, dengan tidak disangka-sangka, polis yang menjaga Hajar Aswad itu tiba-tiba menghentikan orang yang sedang berkerumun dan dipanggilnya kita. Ta'al ya Hajar, ya Haji, ta'al, kam. Panggilnya kita untuk mencium. Ya Allah, inilah, ya, kuasa Allah. Ya, kita tak mampu berebut, tapi Allah lorongkan. Tapi niatnya kita beriltizam, berazam sungguh-sungguh, diiringi dengan solat hajat, doa sebanyak-banyaknya, insya-Allah Allah akan lorongkan peluang itu. Seterusnya. Keempat, berdoa di multazam. Ya, ambil kesempatan. Yang itu masa kita tawaf tak sempat berdoa di multazam. Kita hanya berdoa dari jauh. Kita bawa multazam depan mata kita. Sekali ini kita pergi betul-betul di multazam itu. Di pintu Kaabah itu. Kalau nak bergantung situ, bergantunglah. Berdoalah. Sebab di situlah paling mustajab doa, ya. Doa terus terangkat ke hadrat Allah tanpa sebarang hijab atau sekatan. Berdoalah yang baik-baik. Doalah untuk keluarga kita, anak isteri kita, cucu kita. Ya? Alright. Lagi seterusnya Puan Mazia. Kelima, bersolat dalam Hijr Ismail. Jangan lupa. Bersolat dalam Hijr Ismail itu pun satu tempat yang sangat mustahil berdoa. Saya ulang balik, Hijr Ismail itu adalah sebahagian dari Kaabah. Kita tak mampu masuk ke dalam Kaabah, ibu Kaabah. Sebab kita orang biasa, orang marhain. Kita bukan pemimpin negara. Kita masuk ke Hijr Ismail samalah seperti kita masuk dalam Kaabah itu sendiri. Ambil kesempatan. Walaupun tempat itu memang bersesak, tapi atas iltizam dan keinginan yang tinggi, Allah lorongkan kita masuk ke situ. Solat 2 rakaat. Sebab solat pun kita berdoa tadah tangan. Doa yang baik-baik. Ya. Jangan lupa. Okey. Apa lagi Puan Mazia? Keenam, berdoa di bawah mizab. Ya. Di Hijr Ismail itu ada mizab. Mizab ini ialah pancur emas itu. Di bawahnya kita berdiri, dakap Kaabah itu dengan penuh penghayatan dan berdoalah. Menangislah. Ya, kita dah belajar adab-adab berdoa. Doa dengan lilihan air mata, sedu sedan, dengan khusyuk dan tawaduk. Allah pasti mendengar doa itu.
Ya, ambil kesempatan. Okey. Apa lagi Puan Mazia? Aktiviti lain sepanjang umrah. Ada lagi sambungannya. Apa dia? Berdoa dan bersolat di belakang makam Ibrahim. Ya, berdoa, ambil kesempatan. Itu masa kita melakukan tawaf, kita boleh menghampiri makam Ibrahim itu. Tapi, bila dah selesai umrah kita, ada ke lapangan kita, kalau nak bersolat di dalam depan Kaabah, sebaik-baik tempatnya ialah di belakang makam Ibrahim. Ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya, jadikan makam Ibrahim tempat solat. Jangan solat kata-kata. Cari belakang makam Ibrahim. Tak semestinya di belakang makam Ibrahim itu. Di belakang sikit pun itu dianggap belakang makam Ibrahim. Ya, jadikan makam Ibrahim tempat solat. Okey? Baik. Seterusnya Puan Mazia. Membaca dan khatam Al-Quran. Ya Allah, siapa yang mampu? Boleh ke Ustaz khatam Quran? Saya pernah jumpa satu jemaah. Dia khatam Al-Quran. Ya. Dia khatam Al-Quran di Mekah. Bermakna dia Ustaz terbaca satu hari, tak tahulah macam mana dibaca. Saya pun tak tahu. Memang hebat punya orang. Ya. Dan yang pelik itu, dia khatam Quran, patutnya kita bagi dia hadiah. Dia bagi kita hadiah. Dibelinya seorang selai sejadah. Kagum saya dengan hamba Allah ini. Ya. Khatam Al-Quran, ya Allah. 100,000 kali ganda khatamnya. Bagi orang yang tahu, orang yang tak tahu, tak nak ambil tahu. He knows not and knows not, he knows not. Dalam masa Omtek. Jadi orang itu kecewa, gagal dalam misi dia. Ya, menjadi tamu Allah. Okey, seterusnya Puan. Menghafal surah-surah pilihan. Ya, masa inilah sebaik-baik tempat untuk menghafal. Selama ni kita payah sangat nak menghafal sajadah. Al-Mulk, Yasin. Tapi di Mekah, ya Allah, mudah sangat. Cepat betul dia masuk dalam ingatan kita. Ambil kesempatan. Ya, ambil kesempatan dan hafalkan surah-surah yang penting-penting ini. Ya, yang selama ini kita rasa sangat sukar. Tapi di Mekah sangat mudah. Seterusnya Puan Mazia. Berpuasa sunat. Ni pun satu hal juga. Puasa sunat. Isnin Khamis. Dan bayangkan dapat sehari puasa di sana bersamaan pahalanya dengan 100,000 kali puasa. Dan lazimnya di Masjidil Haram malam Khamis malam Jumaat, Isnin malam Selasa, dia akan ada majlis berbuka iftar dalam Masjidil Haram untuk mereka yang berpuasa sunat. Ambil kesempatan. Ya, ambil peluang itu. Ambil pengalaman itu. Ya. Jadi barulah kehadiran kita menjadi tamu Allah ini suatu yang sangat berbaloi dengan harga yang kita bayar. Adakah lagi Puan Mazia? Ada lagi. Melakukan umrah sunat atau umrah badal ikut kemampuan. Ya, ikut kemampuan ya. Yang muda-muda ni. Kami yang dah usia emas ini mungkin tak daya sebab dalam umrah ini yang paling sukar ialah sa'i. Itu yang paling mengekang keupayaan kita.